Pernahkah anda rasa seperti hidup ini hanyalah satu siri kejadian rawak? Seolah-olah anda hanyalah penumpang dalam sebuah perjalanan yang tidak dapat anda kawal, terumbang-ambing oleh keadaan, nasib atau keputusan orang lain. Ramai di antara kita hidup dengan kepercayaan ini, menerima apa sahaja yang datang seadanya dan berharap agar hari esok akan lebih baik. Kita berasa seperti mangsa keadaan, bertindak balas terhadap dunia luar tanpa menyedari bahawa kuasa sebenar terletak di dalam diri kita. Perasaan tidak berdaya ini adalah satu ilusi yang memerangkap kita dalam kitaran penderitaan dan kekecewaan yang tidak berkesudahan. Kita melihat dunia sebagai sesuatu yang padat, nyata dan terpisah daripada kita. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa realiti ini, dunia yang anda lihat, dengar dan sentuh setiap hari, bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak boleh diubah? Bagaimana jika realiti ini sebenarnya cair, sentiasa berubah dan berada dalam dialog yang berterusan dengan kesedaran anda? Fikirkan tentang kebetulan-kebetulan yang aneh dalam hidup anda. Detik-detik di mana anda baru sahaja memikirkan seseorang dan tiba-tiba mereka menelefon. Atau apabila anda amat memerlukan jawapan dan ia muncul dalam sebuah buku yang anda buka secara rawak atau perbualan yang anda terdengar. Kita sering menganggap ini sebagai sinkronisiti kebetulan yang bermakna. Namun, ini bukanlah kebetulan. Ia adalah bukti isyarat daripada alam semesta yang mengesahkan bahawa dunia dalaman anda dan keadaan luaran anda saling berhubung secara mendalam. Ia adalah petunjuk kepada satu kebenaran yang lebih agung. Anda bukan mangsa keadaan, tetapi pencipta pengalaman anda. Realiti tidak berlaku kepada anda. Ia berlaku melalui anda. Penyelesaian kepada perasaan tidak berdaya ini terletak pada satu anjakan perspektif yang radikal. Daripada melihat diri anda sebagai penerima pasif realiti, anda mesti mula menerima identiti sebenar anda sebagai pencipta aktif. Kuncinya bukanlah untuk mengubah dunia di luar sana, tetapi untuk mengubah dunia di dalam diri anda terlebih dahulu. Seorang pemikir mistik bernama Neville Goddard memperkenalkan satu konsep yang sangat berkuasa, hidup dari keadaan hasrat yang telah tercapai. Ini bermakna bukannya berharap atau meminta sesuatu, anda sebaliknya merasai dengan seluruh jiwa raga anda bagaimana rasanya jika keinginan anda itu sudah pun menjadi kenyataan pada saat ini. Apabila anda berjaya mengekalkan perasaan ini, satu fenomena luar biasa akan berlaku. Goddard menamakannya sebagai jambatan peristiwa. Satu siri peristiwa, pertemuan dan kebetulan yang kelihatan seperti tidak berkaitan akan mula tersusun dengan sendirinya di dunia luaran untuk membawa anda kepada manifestasi fizikal keinginan anda. Ini bukan magic tetapi fizik. Dalam bidang fizik kuantum terdapat satu prinsip yang dikenali sebagai kesan pemerhati. Eksperimen Dirichlet yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom seperti elektron wujud dalam keadaan gelombang kebarangkalian sehinggalah ia diperhatikan. Apabila pemerhatian dibuat, gelombang kebarangkalian itu runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi yang spesifik. Kesedaran pemerhati secara literal mempengaruhi realiti. Anda adalah pemerhati dalam eksperimen kuantum hidup anda sendiri. Perasaan dan kepercayaan dalaman anda adalah tindakan pemerhatian yang meruntuhkan medan kebarangkalian yang tidak terhingga menjadi satu pengalaman nyata. Dengan mengubah frekuensi dalaman anda mengubah apa yang anda perhatikan dan dengan itu anda mengubah realiti yang anda alami. Namun, mengapa begitu sukar untuk mengubah realiti kita, walaupun kita sudah mengetahui prinsip ini? Jawapannya terletak jauh di dalam struktur minda kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa kira-kira 95% daripada tingkah laku, pemikiran
dan emosi kita setiap hari dikawal oleh minda separa sedar. Minda separa sedar ini adalah seperti sebuah cakera keras gergasi yang merakam setiap pengalaman yang pernah kita lalui, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat. Dari zaman kanak-kanak, kita telah diprogramkan oleh persekitaran, ibu bapa dan masyarakat untuk mempercayai batasan-batasan tertentu tentang diri kita dan dunia. Kita membina satu identiti, satu personality yang sebenarnya hanyalah satu set program yang berulang. Identiti lama ini yang berakar umbi dalam emosi masa lalu seperti ketakutan, kekurangan atau rasa tidak layak sentiasa berjalan di latar belakang. Ia menjana pemikiran dan perasaan yang sama setiap hari, yang kemudiannya mencipta semula realiti yang sama berulang kali. Anda mungkin secara sedar menginginkan kelimpahan, tetapi jika program separa sedar anda bergetar pada frekuensi kekurangan, anda akan terus menarik pengalaman kekurangan. Anda terperangkap bukan oleh keadaan luaran, tetapi oleh belenggu identiti lama anda sendiri. Untuk menjadi pencipta realiti anda, anda mesti berani untuk memecahkan acuan identiti ini. Anda perlu mengkondisikan semula minda separa sedar anda dengan sengaja. Ini memerlukan kita untuk berhenti hidup di masa lalu dan mula melaburkan tenaga emosi kita pada masa depan yang kita inginkan seolah-olah ia sudah berlaku sekarang. Jadi, bagaimana cara kita memprogram semula minda separa sedar yang berkuasa ini? Terdapat dua teknik praktikal yang boleh anda gunakan untuk memulakan anjakan ini dengan pantas. Teknik pertama dipanggil semakan semula atau revisi. Setiap malam sebelum tidur, imbas kembali hari anda. Jika ada sebarang peristiwa atau interaksi yang membuat anda berasa negatif, jangan biarkan ia kekal dalam ingatan anda. Sebaliknya, dalam imajinasi anda, tulis semula peristiwa itu. Bayangkan ia berlaku sebagaimana yang anda inginkan. Contohnya, jika anda bertengkar dengan seseorang, bayangkan semula. Perbualan itu berjalan dengan harmoni dan penuh kasih sayang. Rasakan emosi positif yang terhasil daripada versi baru peristiwa itu seolah-olah ia benar-benar berlaku. Dengan melakukan ini, anda tidak menafikan apa yang berlaku tetapi anda menetralkan cas emosi negatif yang melekat padanya. Menurut neuroscience, otak tidak dapat membezakan antara pengalaman sebenar dan pengalaman yang dibayangkan dengan jelas. Dengan mengulang revisi, anda secara literal membina laluan saraf baru, mengubah memori emosi anda dan menghalang masa lalu daripada mencipta semula dirinya pada masa hadapan. Teknik kedua adalah dengan menggunakan keadaan hipnagogik. Ini adalah keadaan separa sedar yang mengantuk sejurus sebelum anda tertidur. Dalam keadaan ini, pintu kepada minda separa sedar anda terbuka luas. Daripada tertidur dengan kebimbangan tentang hari esok, gunakan detik berharga ini untuk merasai keadaan hasrat anda yang telah tercapai. Apa sahaja yang anda inginkan, kesihatan yang baik, hubungan yang harmoni, kejayaan kerjaya, bawa perasaan itu ke dalam diri anda. Rasakannya dengan setiap sel tubuh anda. Bagaimana rasanya bernafas jika anda sudah sihat sepenuhnya? Bagaimana rasanya disayangi? Bagaimana rasanya berjaya? Tahan perasaan itu sehingga anda tertidur. Apabila anda melakukannya, anda sedang menanam benih keinginan anda terus ke dalam tanah subur minda separa sedar. Membolehkannya bekerja untuk anda sepanjang malam bagi menyusun realiti yang sepadan dengan perasaan itu. Untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana proses ini berfungsi, kita perlu meluaskan konsep kita melampaui minda individu dan melihat kepada gambaran yang lebih besar. Fizik kuantum dan ajaran kerohanian kuno kedua-duanya menunjukkan kewujudan satu medan tenaga dan maklumat yang menyatukan segala-galanya, yang sering disebut sebagai medan bersepadu atau kesedaran sejagat. Medan ini bukanlah kosong.
ia mengandungi semua kebarangkalian dan potensi yang wujud. Setiap realiti yang mungkin boleh anda bayangkan sudah wujud sebagai satu gelombang kebarangkalian dalam medan ini. Sinkronisiti yang anda alami adalah gema ataupun isyarat daripada medan ini yang memberitahu anda bahawa frekuensi dalaman anda sedang bergema dengan satu kebarangkalian tertentu. Fikirkan diri anda sebagai sebuah stesen radio. Emosi dan kepercayaan anda menentukan frekuensi yang anda siarkan. Alam semesta atau medan bersepadu tidak memberi anda apa yang anda mahu. Ia memberi anda apa yang anda sudah jadi. Ia memadankan getaran anda. Jika anda sentiasa bergetar dengan perasaan kekurangan dan kerisauan, anda akan menarik situasi yang mengesahkan perasaan itu. Jika anda dapat mengubah getaran dalaman anda kepada perasaan syukur, kelimpahan dan kasih sayang, medan ini tidak mempunyai pilihan lain selain menghantar realiti yang sepadan dengan frekuensi itu kepada anda. Cabaran terbesar yang dihadapi oleh ramai orang ialah ketidakselarasan. Anda mungkin berfikir secara positif, tetapi jika emosi anda masih terperangkap dalam ketakutan atau keraguan, akan wujud satu isyarat yang tidak koheren. Fikiran dan perasaan anda mesti selaras. Keadaan hati dan minda yang koheren, inilah yang menghasilkan medan elektromagnet yang paling kuat, yang kemudiannya menjadi acuan bagi realiti anda. Seperti yang diajarkan dalam falsafah Vedanta, dunia adalah unjuran minda. Apa yang ada di dalam akan terpancar di luar. Oleh itu, tugas anda bukanlah mengejar hasil di dunia luar, tetapi untuk memupuk taman di dunia dalaman anda. Apabila bunga di dalam diri anda mekar, alam semesta akan membawakan lebah. Anda tidak perlu mencari sinkronisiti. Anda menjadi magnet yang menariknya. Bagaimana anda boleh mengintegrasikan prinsip ini ke dalam kehidupan harian anda? Kuncinya adalah untuk mengubahnya daripada sekadar satu teknik kepada satu cara hidup. Ia bermula dengan kesedaran pada setiap saat. Sepanjang hari, sentiasa periksa keadaan dalaman anda. Tanya diri anda, apakah emosi yang saya rasakan sekarang? Adakah perasaan ini selaras dengan realiti yang ingin saya cipta? Jika anda mendapati diri anda terjerumus ke dalam corak emosi negatif yang lama, jangan menghukum diri sendiri. Sebaliknya, dengan lembut, alihkan perhatian anda. Ambil beberapa nafas dalam-dalam dan dengan sengaja bangkitkan perasaan yang anda inginkan. Salah satu cara yang paling berkesan untuk melakukan ini adalah dengan mempraktikkan kesyukuran. Daripada memberi tumpuan kepada apa yang kurang, latih diri anda untuk melihat dan merasakan penghargaan terhadap apa yang sudah anda miliki, walaupun ia kelihatan kecil. Kesyukuran adalah salah satu frekuensi tertinggi yang boleh anda pancarkan. Ia memberitahu alam semesta, saya sudah pun berkelimpahan. Saya sudah pun lengkap. Dan alam semesta akan membalas dengan lebih banyak sebab untuk anda bersyukur. Jadikan ini amalan harian. Mulakan hari anda bukan dengan memeriksa telefon, tetapi dengan meluangkan 5 minit untuk merasai bagaimana rasanya jika hari ini adalah hari yang paling menakjubkan. Akhiri hari anda dengan teknik revisi dan merasakan hasrat yang telah tercapai. Dengan membingkai hari anda dengan niat dan emosi yang positif, anda mula membina momentum. Kini, saya ingin menjemput anda untuk turut serta. Kongsikan di ruangan komen di bawah satu pengalaman sinkronisiti yang pernah anda alami yang membuat anda terfikir sejenak. Apakah kebetulan bermakna yang telah berlaku dalam hidup anda? Dengan berkongsi, kita dapat memberi inspirasi kepada satu sama lain dan mengesahkan bahawa kita semua terhubung dalam tarian kosmik ini. Apabila anda mula mengamalkan proses ini, anda pasti akan menghadapi cabaran. Cabaran terbesar ialah keraguan. Minda logik anda yang telah dilatih untuk mempercayai hanya apa yang dapat dilihat oleh 5 deria
akan memberontak. Ia akan berkata, ini semua karut. Lihatlah realiti di sekelilingmu. Tiada apa yang berubah. Inilah ujian yang paling getir. Dunia tiga dimensi atau realiti semasa anda adalah cerminan pemikiran dan perasaan masa lalu anda. Terdapat sedikit kelewatan masa antara perubahan dalaman anda dan manifestasi luarannya. Dalam tempoh ini, anda mesti melatih diri anda untuk lebih mempercayai realiti dalaman yang anda cipta berbanding realiti luaran yang anda lihat. Anda mesti berani untuk tidak menghiraukan bukti daripada deria anda jika ia bercanggah dengan apa yang anda rasai di dalam hati. Ini memerlukan disiplin mental dan emosi yang tinggi. Apabila keraguan muncul, akuinya, tetapi jangan berikan tenaga anda kepadanya. Kembali kepada perasaan hasrat yang telah tercapai. Kekal setia kepada realiti khayalan anda. Di sinilah sains epigenetik memberikan sokongan yang kuat. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Apabila anda secara konsisten mengekalkan keadaan emosi yang baru seperti kegembiraan atau kelimpahan, anda sebenarnya sedang menghantar isyarat kimia baru kepada sel-sel anda. Isyarat ini boleh mengaktifkan gen-gen baru dan menyahatifkan gen-gen lama. Anda secara literal mengubah biologi anda untuk menjadi orang yang baru. Perubahan ini mengukuhkan lagi keadaan dalaman anda, menjadikannya lebih mudah untuk mengekalkan frekuensi baru anda. Ketahuilah bahawa setiap kali anda memilih untuk kembali kepada perasaan keinginan anda yang terpenuhi, walaupun menghadapi keraguan, anda sedang membina semula diri anda dari peringkat selular dan mengukuhkan sambungan anda dengan realiti baru anda. Kegigihan adalah kunci utama. Jangan berputus asa selepas beberapa hari. Lakukan ini dengan konsisten dan alam semesta tidak mempunyai pilihan selain akur. Anda kini berada di persimpangan jalan. Anda boleh terus percaya bahawa anda adalah mangsa dunia yang rawak, atau anda boleh menerima kebenaran yang lebih mendalam tentang sifat sebenar anda. Kebenaran bahawa anda adalah makhluk berkesedaran yang berkuasa, yang sedang mengambil bahagian secara aktif dalam penciptaan realiti. Setiap pemikiran yang anda fikirkan, setiap emosi yang anda rasakan adalah satu arahan yang anda berikan kepada medan kuantum. Synchronicity bukanlah keajaiban yang berlaku sekali-sekala. Ia adalah bahasa semula jadi alam semesta yang sentiasa memberi maklum balas kepada getaran dalaman anda. Apabila anda mula melihatnya di mana-mana, ketahuilah bahawa anda berada di landasan yang betul. Anda telah berjaya menyelaraskan dunia dalaman dan luaran anda. Perjalanan ini adalah tentang mengingati kembali siapa diri anda sebenarnya. Anda bukan sekadar nama, pekerjaan atau sejarah peribadi anda. Anda adalah kesedaran murni yang mempunyai potensi yang tidak terhingga. Dengan menguasai dunia dalaman anda membuka kunci kepada potensi ini. Anda beralih daripada menjadi kesan kepada menjadi punca. Anda berhenti berharap dan mula mencipta. Ini adalah anjakan yang paling berkuasa yang boleh anda lakukan dalam hidup anda. Ia adalah tuntutan semula kedaulatan anda sebagai pencipta realiti anda. Oleh itu, saya menyeru anda hari ini untuk membuat komitmen. Bukan kepada saya, tetapi kepada diri anda sendiri. Committed untuk mengamalkan prinsip-prinsip ini selama 30 hari akan datang. Setiap hari, latih diri anda untuk hidup dari keadaan hasrat yang telah tercapai. Setiap malam, lakukan revisi dan tanamkan perasaan anda ke dalam minda separa sedar. Perhatikan sinkronisiti yang muncul. Catatkannya. Raikannya sebagai bukti bahawa anda sedang berubah. Jika video ini memberi inspirasi kepada anda dan anda bersedia untuk meneruskan perjalanan mengingati diri anda yang sebenar, sila langgan saluran ini.
Tekan butang loceng supaya anda tidak terlepas pandang panduan-panduan seterusnya. Ingatlah, alam semesta tidak menahan apa-apa daripada anda. Satu-satunya batasan adalah yang anda letakkan pada diri anda sendiri. Sudah tiba masanya untuk membebaskan diri anda.